Terima kasih Menteri. Seterusnya saya jemput nombor 4 Datuk Haji Siti Zailah Datuk Hajah Siti Zailah binti Muhammad Yusof, Rantau Panjang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mohon jawapan soalan saya nombor 4. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Berhormat Rantau Panjang. Untuk maklumat Ahli Berhormat, Kementerian Palian Tenaga dan Transformasi Air Petra melalui Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun JPS sedang melaksanakan pelbagai langkah mitigasi banjir bersepadu termasuk kawasan berisiko tinggi di pantai timur, Sabah dan juga Sarawak dengan mengambil kira faktor perubahan iklim. Jadi pelbagai pendekatan kita jalankan. Yang pertama ialah pendekatan bukan struktur. Pendekatan berstruktur ini di mana JPS melaksanakan perancangan bersepadu melalui Pelan Induk Tebatan Banjir atau singkatannya PITB, dan bilangan PITB akan terus meningkat berdasarkan tempoh sah pelan, perubahan guna tanah, pertambahan penduduk serta kekerapan dan intensiti hujan terkini. Setakat ini ada 14 PITB kawasan Pantai Timur, manakala Sabah dan Sarawak ada 12 PITB yang sedang dan telah dilaksanakan. Untuk makluman, kalau kaedah bukan struktur ini, dia merangkumi pertama sekali pengurusan dataran banjir. Yang kedua, perancangan guna tanah. Yang ketiga, kawalan pematuhan pembangunan. Yang keempat, pembangunan pelan banjir, peta banjir, peta hazard banjir dan juga peta risiko banjir. Sistem kawalan dan amaran banjir serta kesedaran, itu melalui communication, education dan juga public awareness. Dari segi pendekatan berstruktur pula, kita melaksanakan rancangan tebatan banjir yang merangkumi struktur-struktur mitigasi banjir seperti pembangunan ban sungai, pembinaan ban sungai, tembok banjir, kolam takungan, pintu kawalan serta sistem pam. Setakat ini 140 projek RTB telah diluluskan, termasuk projek baharu dan juga projek sambungan. Khusus di kawasan Pantai Timur, sebanyak 29 projek bernilai 9.377 bilion ringgit telah dikenal pasti dan kini berada dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Di Sabah ada 15 projek melibatkan perbelanjaan 1.49 bilion, manakala Sarawak 10 projek bernilai 3.34 bilion ringgit, juga dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Salah satu penambahbaikan adalah reka bentuk bagi projek-projek RTB yang juga telah mengambil kira faktor perubahan iklim ataupun Climate Change Factor CCF dalam pengiraan teknikal. Pendekatan ini bertujuan memastikan projek RTB lebih berdaya tahan terhadap impak perubahan iklim. Dan sebagai maklumat, bagi mengurangkan risiko banjir Temenung, setakat ini JPS telah menempatkan 606 unit pam bergerak di seluruh negara, melibatkan aset pam JPS di peringkat negeri dan juga JPS Malaysia. Ini sebagai sokongan untuk mempercepatkan proses pengepaman air semasa kejadian hujan lebat yang berterusan. Terima kasih.